Hai, kawan. Sebelum kita mula, aku nak kau pegang satu rahsia. Rahsia yang paling ramai orang tak sedar. Kita selalu fikir, orang yang berjaya tu tak pernah rasa marah, tak pernah sedih, tak pernah kecewa. Kita fikir hidup mereka licin macam kaca. Tapi aku nak bagi tahu kau sesuatu yang mungkin akan ubah cara kau melihat dunia. Orang yang kuat bukanlah orang yang tak pernah rasa badai dalam jiwa. Orang yang kuat adalah orang yang belajar bagaimana untuk menari di tengah-tengah hujan. Kita semua ada emosi, marah, sedih, cemburu, kecewa. Itu semua bukan musuh kau. Emosi negatif tu sebenarnya isyarat, macam lampu merah di dashboard kereta. Bila lampu tu menyala, kau tak buang kereta tu, kan? Kau cari apa yang rosak. Jadi kenapa bila hati kau rasa marah atau sedih, kau terus fikir kau ni lemah, kau ni tak cukup baik? Hari ni aku nak kongsikan satu teknik yang sangat power. Aku panggil teknik jeda 5 saat. Bunyi macam remeh, tapi percayalah, teknik ni pernah menyelamatkan ramai orang dari buat keputusan bodoh yang mereka sesali bertahun-tahun lamanya. Dalam hidup ni, antara stimulus dan respons, ada satu ruang. Dalam ruang tu, letaknya kuasa kau untuk memilih. Jadi, bila rasa nak melenting, rasa nak menjerit, rasa nak baling buku, atau rasa nak give up, aku nak kau buat satu benda je. Henti, tarik nafas dalam-dalam, kira sampai 5. Baru lepas tu, kau pilih apa yang kau nak buat. 5 saat je. Tapi 5 saat tu cukup untuk minda rasional kau mengambil alih dari emosi liar kau. Biar aku bagi kau contoh konkret. Kau tahu tak pasal Nelson Mandela? Dia dipenjarakan selama 27 tahun. 27 tahun, kawan. Bukan 27 hari. Dalam tempoh tu, ramai orang akan rasa benci, marah, dendam kesumat. Tapi Mandela buat satu pilihan yang luar biasa. Dia kata, semasa aku berjalan keluar dari pintu menuju ke pintu yang akan membebaskanku, aku tahu jika aku masih meninggalkan kepahitan dan kebencian di belakang, maka aku masih lagi seorang banduan. Dia sedar, marah dan dendam tu bukan senjata untuk lawan musuh. Marah dan dendam tu sebenarnya adalah penjara untuk diri sendiri. Jadi dia pilih untuk maafkan. Bukan sebab dia lupa, tapi sebab dia nak bebas. Kau nak bebas tak? Kalau nak, kau kena lepaskan. Aku nak kau faham satu benda. Emosi negatif ni macam gelombang. Dia datang, dia pergi. Tapi masalahnya, kita selalu buat silap. Kita sama ada lawan gelombang tu sampai letih, atau kita lemas dalam gelombang tu. Padahal, cara paling bijak adalah naik ke atas papan luncur dan tunggu dia reda. Maksud aku, jangan lawan. Jangan deh perasaan tu. Beri ruang. Cakap dekat diri sendiri, aku rasa marah sekarang. Itu normal. Tapi aku tak perlu bertindak atas perasaan ni, itu je. Bila kau terima, kuasa dia atas kau akan cair. Dulu, masa aku muda, aku selalu rasa aku kena sempurna. Aku fikir kalau aku rasa takut, aku ni penakut. Kalau aku rasa sedih, aku ni lembik. Rupanya, salah besar. Menangis bukan tanda lemah. Menangis adalah tanda kau cukup berani untuk merasa. Dan percayalah, air mata yang tulus lebih bernilai dari 1000 senyuman palsu. Kau nak tahu satu lagi rahsia? Kadang-kadang, emosi negatif tu adalah guru yang paling kejam, tapi paling jujur. Kecewa tu ejar kau erti usaha. Marah tu tunjuk kat kau mana sempadan peribadi kau. Sedih tu buka pintu hati kau untuk lebih menghargai. Jadi jangan buang dia. Tanya dia, kenapa kau datang? Apa yang kau nak ejar aku hari ni? Bila kau ubah perspektif, musuh kau boleh jadi mentor kau. Akhir kata, ingatlah ayat killer ni baik-baik. Kau tak boleh kawal apa yang terjadi dekat kau. Tapi kau boleh kawal apa yang terjadi dalam diri kau. Itu kuasa sebenar. Itu yang membezakan antara mangsa keadaan dengan pencipta takdir. Jadi, lepas ni, bila rasa nak marah, sedih, atau kecewa, jangan lari. Jangan lawan. Henti sekejap. Tarik nafas. Dan ingat, kau bukan perasaan kau. Kau adalah pemerhati yang memilih tindakan. Itu je. Terima kasih sebab sudi dengar. Aku bangga dengan kau yang terus berusaha jadi versi terbaik diri sendiri. Teruskan. Disediakan oleh Ining Collection.